dia pula kena tanggung generasi pak dia macam aku, datuk dia semua yang tak mati-mati ni. Tapi aging nation ni, kita tengok negara-negara yang jauh lebih kaya daripada kita, jauh lebih hebat daripada kita, walaupun mereka bersedia lama, sampai sekarang dia tak keluar lagi tau daripada masalah aging nation tu. Contoh yang paling baik Jepun lah. Berdasarkan unjuran dari segi kadar kelahiran, kita dijangka menjadi negara tua menjelang tahun 2043. Dan yang paling teruk ialah jumlah orang yang bekerja itu sebagai peratusan daripada jumlah populasi adalah lebih rendah daripada sekarang. So you have a situation yang dipanggil sandwich generation, millennials ke bawah ni, dia dah lah nak kena tanggung diri dia, dan masa itu harga barang semua mahal semua kan. Dia pula kena tanggung generasi pak dia macam aku, datuk dia semua yang tak mati-mati ni. Yang makin lama makin besar tak mati-mati kan. So therefore the strain on them dari segi berapa jumlah cukai yang dia kena bayar semua tu kan makin lebih tinggi. Dan itulah yang dialami oleh negara-negara yang telah pun sampai kat situ. Memang gaya hidup budak-budak sekarang yang generasi muda, nak marah dia pun tak boleh. Dia kahwin lebih lambat. Sekarang kahwin umur 30, 28 tu biasa je. Kemudian anak tak banyak, 2 orang, 3 tu dah kira banyak. Nak salahkan dia orang pun tak boleh juga. Aku kahwin umur 34, anak seorang. So aku mendahului millennials dan juga Gen Z semua ni.